hari ni kita nak pergi pulau. Okay guys, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kodiau. Okay, so hari ni apa kita nak buat? Kita nak pergi ke Redang, pergi bercuti dengan family semua. So layan je lah kita punya view apa yang kita sajikan kat korang. Ciao. Kita nak kena bergerak ke chalet. Apa nama chalet tu? Dalam 4.51 jam. So hadaplah jalan. Let's go. Belakang tu nak tidur tu. Oh, pandai buat kerja. Pandai buat kerja. Tahu-tahu dah hilang. Tahu-tahu berdengkur je. Aduh. Nanti kita tunjuk je guys, sabar ya. Yeah boy. So setakat ni sejam dah kita jalan ni. Masih lagi semua steady je. Yang belakang ni masih steady. Dia belum lagi tidur. Katanya nak tidur tapi tak boleh tidur. Kita akan berborak kan. Sampailah kat sana. Six and a half hours later. Okay guys, so sekarang ni kita dah tukar driver balik. Kita bagi dia bawa balik. Sebab kita dah nak sampai ni, lagi seminit je. Lepas tu belok kiri, sampai. So kita tengok ke depan. Assalamualaikum bang. Tak cik macam mana? Okay guys, so kita dah sampai dah dekat homestay. Setelah beberapa jam, kita orang gerak pukul 10. Pukul 4 baru kita sampai kat sini. Angin kuatnya. Oh my god. Okay, so sekarang ni kita nak check in dulu. Kita duduk kat chalet dulu. And then lepas ni mungkin kita orang akan gerak pergi ke pantai dulu. Sementara nak tunggu diorang sampai. So kejap lagi kita akan tunjuk kedalaman dekat dalam chalet. And kejap lagi kita pergi pantai. Let's go! Ni 4 orang punya. Yang dua orang punya ada ke? Tu. Sebelah sana. Oh, baik lah. 4. So sekarang ni dah mula keluarkan barang dulu. Jom kita ke pantai. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kita nak pergi makan dulu. Tak pada dulu guys. Kita dah sampai dekat Pantai Ru 10. Itu pantai. Okay guys, so sekarang ni diorang ajak pergi tengok pantai dulu. Pantai kat depan ni je, tak jauh pun. Inilah dia, Pantai Ru 10. So kita sampai kat sini. Memang cantik. Dia nak bahan orang yang tak sampai gini. Memang jahat guys. Guys, sekarang tengah hujan guys, tengah hujan. So kita kena gerak, kita pergi makan terus. Dah menitik-nitik dah ni. Nantikan esok kita akan ada banyak lagi view yang cantik. Kita nak tengok situation dekat Redang tu macam mana. So kita nak pergi makan. Ni kedai ni kat depan ni. Ni kedai dia. Makan dulu. Ciao. Telur ni bagi 2 bagi 2. Tahu-tahu sampai guys. Okay guys, so sekarang ni kita dah habis makan. So kita bergerak homestay. Kita lagi mandi pula kolam. Let's go. The next morning. Okay guys, so good morning. So semalam kita orang dah barai guys. Dah barai teruk. So hari ni kita mulakan perjalanan kita. Kita nak pergi masuk ke Pulau Redang. So semua family member kita dah sampai dah kat sini. Jumpa dekat dalam pulau, nanti aku akan record momen yang dekat situ. So ciao. Macam tak betul je budak ni. Okay, korang apa pula cakap? Sabar. Tak nak. Cepat. Cakap. Oh, betul. Belum buat intro saya. Selamat pagi. Sekarang ni je. Hai, what's up guys? Hari ni kita nak mana? Hello guys, hari ni kita nak pergi Pulau Redang. Okay, sambung. Sebelum itu ada sedikit info. Kita ada naik bot 3 biji. Lepas tu ketiga-tiga biji kapal itu. Kapal.
maksud saya bot lah. Akan pergi ke Pulau Redang untuk kita buat aktiviti. Okey, itu saja daripada saya. Wow. Okay guys, so kejap lagi kita akan jumpa dekat JT. Nanti apa-apa kita orang akan update balik. Bye. Okay guys, so sekarang ni kita masih menunggu lagi kita punya tour guide untuk bawa kita pergi ke JT. So sekarang kita ada budak MRSM kat sini. Dia kata atlet pagi-pagi dia tu dah training tau. Oi gempak Target nombor berapa Sampai peringkat apa? 2 je. Tak payah training pagi-pagi. Ni budak-budak busuk ni. Ya. Budak busuk ni. Pish. Okay, family Maksu pun dah ada. Semua pun dah ada. Oh, saya di sini. Ngam. Okay, ke garisan. Sedia. Mula. Tour guide kita dah sampai ni. So kita nak bergerak dah ke JT. So kita akan naik semua helak yang ada lah. Ada 2 helak kita naik kat belakang dia. Memang padu lah guys. Tu nampak tu orang tengah tu. Betul, ada nampak. ayah pun nak naik kat belakang. Dahsyat. Semua sudah naik. Naik dulu. Weh, kena marah lah guys. Dia suruh cepat-cepat lah. Bawa pelan-pelan Bawa pelan-pelan Siapa yang belakang? Ya, sekarang kita bawa kat belakang Memang anak yo ni. Jangan buat. A few moments later. Woi, kau ngasah betul. Habislah. Okay, so ni Hilux yang pertama je. Yang pertama Hilux yang pertama. Oh, nambah sikit. Tapi si masuk YouTube ni. Ni betul ni masuk YouTube. Ada senyum. Woi, kau ngasah betul. Dah jatuh. Terkejut dong. Sengit. Okay guys, siapa yang datang sini, satu kereta RM10. Sebab tu kita orang duduk kat belakang macam ni. Hey guys, sekarang ni kita dah sampai dekat Pandang kamera. Sekali lagi. Again. Hey, sekarang ni kita sudah sampai dekat tempat di mana kita akan naik boat. Kita akan pergi ke Pulau Redang. Ada aktiviti, akan jadi satu kenangan yang indah. Wow. Okay guys, so seperti yang diberitahu tadi, kita dah sampai dah dekat Al-Amin Jetty. Okay, so kita nak naik boat, kita nak pergi Redang. So kejap lagi nanti kita akan tunjuk view dekat atas boat nanti. Bagi kita orang naik boat dulu, nanti kita orang akan tunjuk dekat korang view. Okay? Satu kenangan yang indah. Satu kenangan yang indah. Okay, bye! Wow. Function. Oi, function. Alhamdulillah. Woohoo. Ate, dah nak gerak dah ke? Bagi tahu sikit. Okay guys, kita akan snorkeling. Kita akan pergi ke sebuah pulau. Pulau Redang atau dalam bahasa Inggeris Redang Island. Redang Island. Wow. Amin.
Diorang tengah buat apa tu guys? Diorang tengah buat apa tu? Tengok krokodil. Dia punya laut dia, warna dia. Diorang sampai dulu Kita orang ingatkan diorang belum sampai lagi tau. Bagi kita orang gerak dulu. Last kita yang sampai lambat. Okay guys, so kita dah sampai dah dekat checkpoint yang pertama. Hai guys, jadi kita ada di checkpoint pertama guys. Di mana orang panggil di sini pasir Maldives. Tombok kita. Ya, ramai kan? Jam beleleng kau. Serah aku lah. Tombok lah, dapat duit aku. checkpoint pertama ni. Dia macam kawasan rehat tau. Macam R&R. So saya nak bagi tahu. Di sini pasir berada di tengah laut tadi. Oh, di tengah-tengah laut lah. Dah habis dah? Sekejap, lagi satu. Oh, lagi satu. Ada lagi. Ada lagi. Saya nak tanya soalan kepada anda. Kenapa ya pasir ada berada? Kenapa ya ada pasir di tengah-tengah laut? Kenapa? Kalau dapat jawapan sila komen ya. Woi, dahsyat. Terima kasih. Seterusnya baru sampai. Kita tunggu je lagi diorang turun ya. Yeay. Wah, dapat lah sini. Nanti. Wah, lama. Dahsyat lah. Woohoo. Yahoo. Baiklah Mimi. Oh, ayah jadi hero, Sweet moment, Kamu ni duduk. Woi, dahsyat lah. Yeay. Woo. Guys, sekarang kita dah settle dah dekat check-in kita yang pertama, rumah function. So sekarang ni kita tengah siap untuk pergi ke checkpoint nombor 2. Banyak lagi benda kita nak kena buat ni. Okay, so ciao. So sekarang kita dah sampai dekat checkpoint nombor 2. Ini tempat untuk kita training untuk water level. So kita bawa kamera. Nanti kita nak gerak, nanti baru kita akan record balik. Ciao. Nenek. Fatih nak tanya nenek. Macam mana pendapat nenek bila berada di checkpoint 2? Bagus, dapat berenang, dapat timbul. Berenang ni Berenang itik. Berenang itik? Okey. Itu juga pendapat anda?
Adakah itu pendapat anda? Okey, jadi itu adalah pendapat daripada nenek. Okey, bye. So sekarang ni kita nak makan. So turun dulu belah depan ni. Okay guys, so sekarang ni kita nak pergi makan. Perut kena lapar dengan pening-pening kepalanya lagi dekat atas perut ni apa semua kan. Jadi baru lepas tengok penyu, kita nak pergi makan jap. So sekarang ni kita dah habis makan tadi. Memang berbulu. Nak pergi toilet ni lah. Siapa yang nak terberak, nak terkencing tu korang kena tahan lah. Masuk toilet sekali masuk RM3 Gila. Okay guys, so tandas dah pergi. Melepas pun dah melepas. Sekarang ni kita boleh enjoy. So kita sambung lah kita punya perjalanan kita ni. So kita akan lepak kat sini dulu selama lagi setengah jam kot. Lepas tu nanti kita akan pergi ke tempat snorkeling yang seterusnya. Okay, bye bye. Tadi dia datang, dia kata Mak Su ada surprise. So kita tengok apa benda. Pejam mata. Oh, pejam mata. Abang, pejam mata. Mak Su tengok. Ya, dah ke belum? Oh, malah sini. Okay, satu dah 3 buka. Mak Su, Masya. Mak Su Masya je. Kita ambil yang ni je. Kita ambil ni je. Ada ke perlu tulis busuk ni? Art berat lah sangat. Hi peace, bye bye. Best, pandai, best tak? Best tak, Dek? Best, good, okay.
ke jeti. Dah barai juga. Kali ni selamat. Bakso tolong ni bakso. Diorang tengah pau aiskrim. Siapa punya ni? Ayo. Buat free aiskrim. Alah tak kira. Mak Lam pun dah beratur kau. Beratur sini, belakang. Baby. Dia baby, bukannya Yaya. Dia baby. Semua cari makan ni. Semua dah dapat aiskrim. Dapat aiskrim. Sedap. Panas-panas yang ni. Memang padu guys. Thanks pada belanja kan. Belanja tu thank you. Masuk pun dah tak rasa lah kaki masuk. Tu burger. Destinasi seterusnya. Mari. Rambut dah tak jadi rambut ni. Oh, penat guys. Penat. Siapa nak pergi Redang, kena sediakan mental lah. Nampak sunburn. Ini dah bercuti kan. Normal lah tu. Okay guys, so kita daripada JT sekarang ni kita nak gerak balik pergi ke homestay. Kita jumpa kejap lagi lah. Terlampau penat lah nak cakap pun dah terlampau penat. Okay, kita jumpa kejap lagi. Bye. So guys, itu je aktiviti kita pergi ke Redang hari ni. So sekarang ni kita dah penat, tapi kita nak mandi kolam kat situ. So semua dah standby dah dekat situ. Malam ni ada BBQ tapi kita dah tak larat dah nak buat video. So itu je untuk kali ni. So kita jumpa in the next video. Bye.